Nasihat saya yang kedua, kalau anda nak failkan kes nafkah anak secara sendiri, tak nak melalui peguam syar'i, maka nasihat saya, buatlah dokumen saman dan penyata tuntutan tu dengan peguam swasta. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dokumen dengan peguam swasta ni, dia tujuannya adalah untuk elakkan 2-3 kali kerja supaya dokumen anda padat dengan semua fakta. Dokumen yang diperlukan dalam kes tuntutan nafkah anak ni, pertama sekali adalah salinan IC. Kalau salinan IC anda alamat lain, maka dokumen yang kedua adalah surat mas tautin. Itu dokumen yang kedua. Yang ketiga, dokumen sijil perceraian kalau telah bercerai. Kalau masih belum bercerai, sijil nikah lah. Dan yang ketiga, sijil lahir anak ataupun my kid anak. Itu secara ringkas.